jahil. Wa dzakirni ma nasitu, berilah aku ingat perkara yang telah ku lupa. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, modallah kerjaku. Wahlul uqdatan min lisani, hurailah kesimpulan di lidahku. Ya pekahu qauli, supaya manusia semua memaham kata-kataku. Allahumma abda' alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, syukur kehadrat Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memanjang umur, Allah Ta'ala masih lagi memberi kesihatan tubuh badan, Allah Ta'ala masih lagi memberi taufik dan hidayah. Dan biar kita rasa amat bertuah kerana hidup, boleh lagi buat amal ibadah kepada Allah. Ramai lagi manusia yang hidup di bumi Allah ini, tetapi mereka tidak dapat melakukan amal bakti kepada Allah dengan sebab kelemahan iman ataupun kekufuran yang ada pada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dhalikal kufri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ini berada di bulan Muharram lagi. Hari ini sudah berapa Muharram? Dah Ahad baru ini 10 Muharram. Ini berapa dah hari ini? 20 dah ke? Pertengahan bulan Muharram. Peristiwa besar di bulan Muharram ini adalah ma'al hijrah. Kita rayak dah baru ni hijrah, ma'al hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah kerana menyebarkan Islam. Nak dibunuh, lalu Nabi pun hijrah ke Madinah. Jadi kita ni terima Islam, jadi boleh mengucap apa ni, hasil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tahu cerita dah baru ni, Nabi keluar malam Jumaat, dikepung rumahnya, berada dalam Gua Thur 3 hari 2 malam, melalui jalan pantai, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Bertemu makcik tua, perah susu kambing minum. Dan sampai di Madinah, bina Masjid Quba dulu 4 hari 4 malam di Quba. Di Madinah pula masuk, orang Madinah sambut tala'al badru alaina kepada Nabi, dan unta berhenti. Masa Nabi naik, orang tu ajak singgah rumah dia, orang ni singgah rumah dia. Masa Nabi masuk Madinah, Nabi kata, tidak, aku nak tengok di mana untaku berhenti. Lalu Nabi SAW pun unta berhenti situ. Kata Nabi, tempat unta berhenti ini aku nak buat Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Lepas tu Nabi pun buat masjid dan mengajar apa yang mula-mula diajar oleh Nabi di Madinah. Awwalu ma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qudima ilal Madinati salasah. Awal-awal benda yang diajar oleh Nabi di Madinah 3. Pertama, afsus salam, sebar olehmu akan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, beri olehmu manusia makan. Yang ketiga, salatul lail wan nasun niyam, sembahyang olehmu pada malam sedangkan manusia semua tidur. Itu pesanan Nabi kepada penduduk Madinah. Lepas tu Nabi diangkat menjadi ketua negara Madinah, presiden. Undang-undangnya makmaftalabtum fi syai'in famaradduhu ilallahi wa ila Muhammad. Mana-mana pertelingkahan yang berlaku, tepat rujaknya Allah dan Rasulnya. Islam menjadi kuat. Nabi berperang beberapa kali pula, tawar Mekah.
Dah waktu tawai Mekah, Nabi tak cari Abu Jahal, Abu Lahab nak bunuh dak. Dah mana Abu Jahal, Abu Lahab yang pernah mengusir dia dari kota Mekah dulu, tidak. Dia tidak membalas dendam, hanya dia berucap hadza yaumun yaumal marhamah. Ini hari-hari yaumal marhamah, hari berkasih sayang, tidak ada dendam. Islam menjadi kuat, orang masuk Islam berduyun-duyun. Dah, hingga tersebarlah Islam ke seluruh penduduk dunia ini. Lepas tu Nabi mengerja haji akhir, haji awal pun sekali tu saja Nabi. Lepas tu balik Madinah. Dah, haji awal, haji akhir pun sekali saja. Lepas tu balik Madinah, mati di Madinah, ditanam di Madinah. Maka hijrah tidak ada lagi, yang ada adalah jihad dan niat nak berjihad, itu pasti ada katanya. Dan kita kena berubah daripada baik kepada terlebih baik, kurang baik kepada baik, dah maju kepada mundur kepada maju, malas kepada rajin, dah kurang ibadat kepada tambah ibadat. Itu mesti dihijrahkan dia. Kalau kita tak sehijrah, lambat banget Allah menhijrahkan kita dari Mekah, daripada dunia kepada kubur. Matilah kita. Habislah peristiwa yang besar berlaku di bulan Muharram ini lagi, ialah hari Ashura. Hari Ashura lepas dah 10 Muharram. Hari Allah Ta'ala jadikan dunia ini hari Ashura. Dah, sunat kita puasa hari Ahad baru ni mengkiparak setahun dosa. Dan kita berayak dah malam Rabu 2 minggu lepas, suruh pakat puasa belaka hari Ashura. Mengkiparak setahun dosa. Hari Ashura ni hari Allah Ta'ala jadikan dunia ini. Hari Ashura Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nabi Muhammad dijadi pada hari Ashura. Hari Ashura hari dijadikan syurga dan neraka. Hari Ashura adalah hari yang dijadikan langit dan bumi. Hari Ashura hari yang dikeluarkan Nabi Allah Yunus dalam perut ikan Nun. Setelah ditelan oleh ikan 40 hari. Dah, Nabi Allah Yunus ni dia dakwah kaum dia tak dengar kata. Dia pun merajuk pergi ke dalam laut naik bahtera, lalu perahu nak terbalik, maka kena cabut undi, kena tahuk seorang, capok seorang. Maka dicabut undi kena atas Nabi Allah Yunus. 3 kali cabut atas dia semacam. Maka dicampur Nabi Yunus di dalam laut yang dalam. Ditelan oleh ikan paus, ikan Nun. Dah duduk dalam perut ikan Nun 40 hari. Bukan sebentar, 40 hari. Ikan meronda dan raung dalam laut. Laut yang dalam. Sehingga bertemu dengan si Qarun. Qarun yang ditelan oleh bumi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kerana tidak mengeluarkan zakat. Setiap hari Qarun ditelan oleh bumi seperunjungan. Sama tinggi dengan tubuh dia. Hari ni sama tinggi, esok sama tinggi, lusa sama tinggi. Koh dalam. Seperunjungan. Dah. Jadi waktu Qarun bertemu dengan Nabi Yunus dalam laut. Waktu Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Ikan pergi patak bumi, patak laut. Temu dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun bertanya Qarun. Qarun bertanya Nabi Yunus. Qarun tanya Nabi Yunus, bagaimana saudaraku Musa di dunia? Lagu mana sepupu hamba Nabi Musa di dunia? Dah, bumi pun pegang Qarun tidak telan lagi. Qarun yang ditelan oleh bumi pun, bumi tidak telan. Kenapa? Kerana Qarun menghubungkan silaturrahim. Ini kelebihan menghubung silaturrahim. Dan hubung adik-beradik, wara-wara, sahabat handa. Qarun dengan Nabi Musa ni sepupu dia, tidak orang lain. Ilmu buat emas pun Qarun belajar dengan Nabi Musa alaihissalam. Dah, tapi apabila disuruh keluar zakat, dianggap cukai. Maka Qarun ditelan oleh bumi bersama hartanya. Maka orang pun gali dalam tanah, jumpa harta, jumpa emas, jumpa apa. Dia kata harta karung. Hak Qarun lah. Dah, Qarun tu duduk di Mesir sana. Temu dengan Nabi Yunus dalam bumi.
Lalu Nabi Yunus dalam 40 hari dalam perut ikan berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikan pun naik ke hek waktu masa tepi patah. Pada bulan Muharram juga 10 Muharram. Dah 10 Muharram bulan ni yakni hari Ashura. Tubiklah Nabi Yunus di tepi pantai waktu asar. Orang yang mula-mula sembahyang asar di bumi dunia, Nabi Yunus alaihi salam. Kerana dilepaskan oleh Allah dari 4 gelak. Gelak perut ikan, gelak air laut, gelak malam, gelak kesilapan dengan Tuhan kerana ia merajuk. Maka dia dilepas oleh Allah. Tuhan dilepaskan oleh Allah daripada 4 lapis gelak. Lepas dia pun semayalah asar. Orang yang mula-mula sembahyang asar, Nabi Yunus alaihi salam. Pak syukur, pak rakaat asar katanya. Awwalu ma ya'kulu ahlul jannati al-kabidu. Awal-awal yang dimakan oleh ahli syurga esok. Kalau masuk syurga, hati ikan nun, hati ikan paus. Dah, hati ikan paus lah makanan mula-mula yang dimakan oleh ahli syurga. Itu dia. So, yang berlaku hari Ashura dikeluar Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Daud alaihi salam. Bulan ni juga 10 Muharram. Nabi Daud ni tak dosa, Nabi maksum. Tapi Nabi Daud kira dosa. Apa dia? Satu hari ia terlintas dalam hatinya mahu kepada isteri panglima perannya. Nabi Daud ni dia minat pada bini panglima peran dia. Dia berasa nak, dia tak ambil pun, tak rapah pun. Dia berasa nak saja. Lalu ia taubat kepada Allah, diampun oleh Allah. Hari Ashura juga, bulan ni 10 Muharram juga. Dah, Nabi-Nabi ni dia orang yang kuat, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan sebuah ibadat, bukan depek. Dah, Tuhan tidak bertepak, tidak berjirin. Dah, tidak berjirin, tidak berjisim, tidak jauhat, tidak arak. Kita ngaji dah dalam kitab Faridah. Dah, dalam kitab Faridah, Tuhan tidak jisim, tidak jirin, tidak arak, tidak jauhar. Dah, maka dekat tu lagu mana? Dekat dengan Tuhan, mana hampir dengan pertolongan Allah, hampir dengan pahala, hampir dengan rahmat. Jadi Nabi-Nabi ni orang yang hampir dengan Tuhan. Kuat ibadat. Jadi dia kira walaupun niat lagu tu dia kira dosa dia bagi dia. Hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Baik di sisi abrar, buruk lagi di sisi muqarrabin. Di sisi orang apa kita ni kalau niat nak curi pun tak apa lagi, kita kata tak dosa lagi, mungkin niat tawak lagi. Tapi kalau Nabi-Nabi, wali-wali niat nak curi, dia kira dosa yang besar. Tapi kita kalau kita niat nak curi tu tak dosa lagi. Ambil tu baru dosa, gi tu baru dosa. Gi tu dosa dah, tak ambil pun. Dah, begitu dah. Gi tu kira maksiat dah. Itu maknanya. Jadi Nabi-Nabi dia kira walaupun niat lagu tu sudah satu kesilapan. Dah, dua. Tuhan hapus dosa Nabi Daud. 10 Muharram juga. Yang ketiga, dikeluarkan oleh Allah Nabi Ibrahim dalam api yang besar. Nabi Ibrahim tu biklah api. Kita baca ada bab korban baru ni, Nabi yang banyak diuji dan dicoba oleh Allah. Dah, dibakar oleh Raja Namrud hidup-hidup dalam api. Nabi yang berkhotan mula-mula di dunia. Nabi yang dibakar hidup-hidup. Nabi yang maknanya diuji menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim. Bila Allah mengeluarkan menyelamatkan dia dalam api, 10 Muharram juga dalam bulan ni juga. Tak angguh Nabi Ibrahim 40 hari dalam api. Tubik molek-molek. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kata Allah, api sejuk olehmu, selamat olehmu Ibrahim. Itu api, Tuhan kata api. Selamatlah Nabi Ibrahim. Bila selamat dari api yang besar? 10 Muharram juga.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Allah Yusuf dari penjara. Bulan ni juga, bulan Muharram juga. 10 Muharram. Nabi Yusuf ni 7 tahun penjara kerana dipitnah berzina dengan Zulaikha. Zulaikha ni mak angkat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dikecik dia comel. Kecik mula adik-beradik dia deki ke dia. Dia kata ayah saya ke Nabi Yusuf, tak saya ke hak lain. Ajak Nabi Yusuf pergi buru. Pergi buru, dia pun ambil Nabi Yusuf campak dalam telaga. Dia pun ambil baju Nabi Yusuf, lenek darah, kelik royak ke Nabi Yaqub. Ini adalah dimakan serigala katanya. Adik kena makan serigala. Menangilah Nabi Allah Yaqub alaihi salam sehingga tak nampak mata berdebu. Tapi dia tidak dia bukan serigala makan. Adik-beradik dia capuk dalam telaga. Satu hari datang pedagang daripada Madian kepada Mesir. Tengok cebok air boleh budak. Cebok air akak budak. Lalu pergi jual di Mesir, dibeli oleh Raja Kitfir. Dibeli oleh Raja Kitfir, lalu dipelihara oleh Kitfir. Raja pun pegang, besar bini raja no. Kerana akak comel. Satu hari raja tak ada di rumah. Lalu bini raja pun tarik Nabi Yusuf. Soyok baju Nabi Yusuf. Nak suruh berzina dengan dia. Tapi Yusuf itu maksum. Ia tidak berzina. Ia dipelihara oleh Allah. Mata raja gelik. Kata orang Zulaikha pun bersendiwara. Dia kata Yusuf buat kaca ke dia. Kata orang dalam istana. Tuanku kena tengok dulu. Baju Yusuf soyok lek depan ke lek belakang. Kalau baju Yusuf soyok lek belakang. Cik bini tuanku buat jahat dulu. Tarik. Kalau baju Yusuf soyok di depan, Yusuf buat khianat. Kerana Yusuf nak kacau, baju dia ditarik juga. Ditahan. Misalnya. Tu. Jadi tengok baju itu soyok lek belakang ngoti baju Yusuf. Menunjukkan Zulaikha yang menarik dia. Akhirnya Yusuf dipenjara 7 tahun. Rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani. Duduk dalam penjara 7 tahun masuk J Nabi Yusuf. Duduk dalam J raja mimpi 7 ekor lembu kuru makan lembu gemuk. Pelik juga. Tak ada seorang habuk dalam Mesir boleh terbih mimpi 7 ekor lembu kuru makan lembu gemuk. Tu. Maka Nabi Yusuf tabir negeri Mesir akan kemarau 7 tahun. Lembu kuru penyediaan makanan 7 tahun, lembu gemuk. Kena simpan makanan 7 tahun. Lembu gemuk. Kena kemarau nak mari 7 tahun. Lembu kuru. Maka kemarau simpan makanan, mari ngoti kemarau panjang. Adik-beradik dia ni pun daripada Mesir, daripada Palestin, gila cari makanan di Mesir. Cari makanan masa tu Nabi Yusuf tu jaga dah lah. Bila Nabi Yusuf keluar penjara, bulan Muharram juga, 10 Muharram, hari Ashura juga. Lalu Nabi Yusuf pun maknanya tanya adik dia. Masa nak bagi makanan dia berjujuk, dia tanya, ingat kau mula wak kau Yusuf? Kejut habis adik-beradik dia. Kamu ni Yusuf. Dia ingat Yusuf mati dia tahu. Tapi tak mati. Hari itu dia latih menjadi menteri perusahaan makanan Mesir. Tapi Nabi Yusuf tidak bala dendam. Dia kira baju dia. Wikayah dia Nabi Yaqub. Maka Nabi Yaqub pun hidu baju sana. Celek mula mata tak nampak lama. Bang anak dia Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pun suruh mari pula ayah dia, adik-beradik dia duduk di Palestin tu, hijrah ke Mesir. Maka Nabi Yaqub pergi tengah malam daripada Palestin berjalan ke Mesir. Maka namalah Nabi Yaqub itu Israel. Israel ni asal nama Nabi Yaqub. Apa makna Israel? Isra berjalan malam. Isra Mi'raj berjalan malam. Israel, anak beranak yang berjalan malam
daripada Palestin pergi ke Mesir. Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dah Israil, nama Nabi Yaqub asal. Israil asalnya molek. Dah, tapi hak ni kacau dah lah. Dia tinggal kitab Nabi Musa, dia tak sibuk main Nabi Muhammad nak pakai hak dia. Dia menghalau darah Islam. Dah, dan Yahudi zaman dulu pun dia bunuh Nabi Muhammad dah. Nabi tu dia bunuh. Nabi ni pernah Yahudi membunuh satu hari 30 orang Nabi zaman dulu. Dah, tapi lah ni terkepit dia sikit. Dah, kerana Iran ambil peranan ni. Sudah dia pun nana juga dah lah. Lari ke bukit, lari ke rata-rata dah. Dah, tu dia. Mula sedap sangat dia buat kena ke Palestin. Ni kena ke dia, baru dia tahu nak raya. Deh, itu Yahudi. Dah, jadi Israel asalnya orang baik-baik. Deh, tapi oleh kerana tinggal ajaran Islam, tinggal mana dia jadi kacau. Itu Nabi Yusuf dilepas oleh Allah dari penjara bulan Muharram juga, bulan ni juga 10 Muharram. Begitulah Allah melepaskan kemudaratan Nabi Ayub. Nabi Ayub ni Nabi yang sakit. Sakit lama, Allah melepaskan penyakitnya 10 Muharram juga, dalam bulan ni juga. Dah, betul. Pendapat yang mengatakan Nabi Ayub ni makan dulak habis tubuh dia. Hak tak makan dulaknya lidah dengan hati. Lidah berzikir, hati berzikir. Itu tidak tepat. Dah, kerana kita ngaji dalam kitab Tauhid, Nabi dan Rasul ni sakit yang sedikit. Yang tidak membawa kehinaan pada dia. Dah, kalau sakit ulak dia penuh tubuhnya nyunyak tu, tak iyalah tu. Itu Israiliyat. Benda yang dicerita oleh Bani Israel. Setelah dia masuk Islam, di khabar-khabar, dibubuh dalam kitab. Jadi itu tidak tepat. Hak kata Nabi Allah Ayub, ulak penuh tubuh dia. Kerana Nabi-Nabi ni sakit yang sedikit. Yang tidak membawa kecacatan kepada para Nabi dan Rasul. Itu adalah disembuh oleh Allah penyakitnya itu disembuh. Bulan ni juga 10 Muharram. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kepungan Firaun. Dah, dalam Laut Merah. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Siapa Laut Merah? Allah Taala suruh Nabi Musa bedah air laut dengan tukar. Nabi Musa bedah air laut, jadi 12 jalan. Firaun pun hambak juga. Firaun tak sikit dah, kuda dia nak pergi. Kerana Firaun tak rajin buat jalan dalam laut, dia pun was-was dah juga. Dah. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala jadikan malaikat kuda bentina yang putih, kuda Firaun jatuh. Dia tengok kuda tina ambak tengah laut. Mari siapa tengah laut, air laut takut matilah Firaun dalam Laut Merah. Dah, maka nyawanya sampai di halkum. Keluar dari mulutnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tapi imannya pada ketika itu mardudun, ditolakkan dia. Iman masa tu tolak, tak terima. Bila Firaun mati dalam Laut Merah, 10 Muharram juga bulan ni. Bila Nabi Musa selamat, 10 Muharram juga. Dah, hadza yaumun yauman najja Musa min Firaun. Hari 10 Muharram itu hari selamatnya Nabi Musa dari kepungan Firaun. Deh, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah Madinah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah Madinah, dah, Nabi hijrah Madinah mula, orang Madinah puasa 10 Muharram. Nabi kata apa puasa? Orang Madinah kata hari ni hari Firaun mati. Hari Nabi Musa selamat. Aku syukur pada Allah. Kerana Nabi Musa selamat dari kepungan Firaun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kepada Nabi Musa pun kamu ingat, kepadaku lebih lagi kamu kena ingat. Aku Nabi kamu bagi umat akhir zaman ini. Maka berdasar pada hadis itu, sunat berbuat maulud apabila tiba bulan Rabiul Awal. Sunat pula kita buat maulud tibanya bulan Rabiul Awal. Kerana Nabi kata, kalau ke Nabi Musa mau ingat, aku lebih lagi lah kamu kena ingat katanya. Tak? Tu berlaku bila tu? 10 Muharram juga.
Nabi Musa selamat. Tu. Deh, hak besar sekali tu jadi hari 10 Muharram ni, bulan Muharram, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Isa alaihi salam ke dunia ini. Hari Asyura juga Nabi Isa mari ke dunia ni. Beranak dengan tidak ada ayah. Tak pelik, tak ada ayah, mak ada. Tu. Nabi ada pelik lagi, ayah tak ada, mak tak ada, tu bik anak. Jadi tu ada 7 jenis tanah tu hewan. Tu ada. Mak tak ada, ayah tak ada. Nabi Isa ni ada mak. Tiup pejib Allah Taala, Jibril tiup dalam perut Siti Maryam menjadikan Nabi Isa alaihi salam. Waktu Nabi Isa tu bik, orang tuduh mak dia berzina, dia kecek. Dah. Kejut habis orang nak raya. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tu. Dia kata, aku ni hamba Allah, diberi akadaku kitab, dijadikan aku nabi. Tu. Jadi Nabi Isa kecek waktu kecil. Tu. Itu Nabi Isa alaihi salam. Bila beranak? 10 Muharram juga kelahiran Nabi Isa alaihi salam, bulan ni juga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar. Nabi Nuh. Nabi Nuh banjir besar weh. Banjir zaman Nabi Nuh ni 6 bulan. 10 Syakban turun hujan, 10 Muharram berhenti. Syakban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 6 bulan. Hujan terus 10 Syakban. Tu 20 hari belum puasa. Surutnya 10 Muharram bulan ni. Allah lama hujan 6 bulan. Patut tenggelam bukit. Kita hujan 3 hari banjir habis dah. Tak boleh lalu dah kot gunung, tak boleh lalu dah kot mana. Kok jetih tak boleh lalu kot. Banyak tak boleh lalu. Apa kalau dah hujan 3 hari baru. Dia 6 bulan patut tenggelam bumi. Tenggelam bukit. Nabi Nuh pun buat kapal atas darat juga. Pohon kayu besar buat kapal atas darat. Disuruh seorang yang bernama Ajil mengambil pohon kayu besar, buatlah perahu besar. Siap-siap perahu molek, puak-puak dia awak nganyi pula. Lagi pakak berok dalam perahu. Berok dalam perahu, akhirnya mari hak botol. Nak rayak dia jahat, botol pun jahat, celek dia jahat juga celek, baik-baik. Botol baik-baik. Maka hak botol mari nak berok jatuh dalam perahu, celek mata sia. Sia tu kelik royak ke hak lain lagi, mari ambil pelakon najis pula baik tarik dalam perahu, jadi ubak. Allah Taala tukar najis tu jadi ubak. Hak sakit urat, hak sakit kurat, hang cuma tarik sia habis. Maka apakah ambil sia habis nyakit dengan guna tarik sana. Lalu banjir besar pun nak turunlah, hujan turun. Nabi Nuh pun panggil belakang naik perahu dia, binatang ada belakang sekapuh-sekapuh. Dan orang 80 kelami, 40 orang, 40 kelami, 80 orang. Orang 40 kelami, 80 orang naik perahu. Siap mulai naiklah, hujan pun turun, air pun dalam. Nabi Nuh pun nak jalan dah perahu dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa naik kenderaan laut. Boleh dibaca juga kenderaan darat. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu dibaca istilah tajwidnya imalah. Imalah itu condong katanya. Kalau kita jarul patara, majra, tapi di situ majriha. Majri imalatun. Maka berjalanlah perahu sana. Nabi Nuh panggil anak dia, ya bunayya irkam ma'ana. Hei anakku, mari bersamaku. Jawab anaknya, Kan'am. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Bukit tinggi lagi ayah, memelihara ia bukit akan daku dari air. Anak nak naik bukit lagi. Pasti tu rupa. Pada hapuk Nabi, ini soal hidayah. Tak boleh kita nak rayak anak kita suruh mayat 3 kali, kita pun rayak
Anak tak dengar, anak Nabi Nuh mula raya tak dengar juga tak boleh. Kita kena suruh Nabi Nuh dengan anak dia setara pas mati hidup. Tak naik mati, naik hidup. Kita dengan anak kita pun tak kena raya pas mati juga kalau tak semaya tak siapa. Tak. Tu pas mati juga. Mana Nabi Nuh panggil anak dia. Bini dia pun tak naik juga perahu. Anak tak naik, nak naik bukit, naik lah. Hujan mari tergelar habis bukit. Mati habis. Dak, perahu pun jalan lah nak raya. Jalan perahu, Nabi Nuh bersih atas perahu belakang ni, minta tolong, jangan tidur dengan bini. Bapa takut mengandung, berat perahu, karang, mati habis. Dak, ada 80 orang ni, 40 kelamin kalau mengandung kak. Tambah 40 orang lagi bodoh. Tak, ni boleh pun berat dah. Natal pun lembu, beri, kambing, ayam, itik. Dah, kalau salahnya telur, salahnya beranak, kucing anyi, jadi beramal pula tak perahu, karang lah. Tak boleh tidur dekat, tidur jauh. Dah, satu hari anyi tu pergi jeluk juga rogo bini dia. Tidak rogo lah bini dia dah. Anyi. Kucing duk ita atas perahu. Kucing ita dia kata anyi tak dengar kata sungguh. Tuan Nuh royak tak boleh tidur dengan bini, nyagi rogo juga bini dia. Kucing duk royak kat orang kata kedai kopi. Dah, malulah anjing. Dah, balah kucing anyi atas perahu, balah sungguh. Kucing anyi tu balah. Sebab itulah ni kalau kita kaji balah adik-beradik, balah waris, balah jiran. Orang kata mu dua ni supaya kucing anyi kaji balah. Rupa kucing anyi ni balah atas perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh panggil anyi kucing bapa balah. Kucing pun royak lah, tuan dia tak dengar kata tuan tidur dengan bini semacam. Tapi Nabi Nuh marah ke kucing, bapa? Biarlah dia buat kerja tu baru mudah royak kau orang kata kedai kopi nya. Kalau kita kan mudah ngopak ke dia apa? Pula ngopak. Lalu Allah Taala pun bala kucing, Nabi Nuh marah, Tuhan malu kucing. Kucing lah ni kalau dia nak asmara, nak nikah geger. Dah kucing kan nak menikah bunyi. Bapak yang ujar-ujar kan. Dah budak berita bawah tangga kucing nak asmara. Malulah kucing. Bapaknya kerana dia malu anyi mula, Tuhan malu dia lah ni. Dah, waktu tu dia nak mengawal, geger. Dah, sepatutnya senyap-senyap lah. Ni geger kok orang. Dah, itu kucing kata dia. Itu kucing. Tu. Akhirnya, dah, maknanya perahu pun mendarat di atas bukit Juhdi. Banjir suruh mendarat. Nak mendarat ni tu, dia lepas dulu itik kita tengok. Itik kita tengok cek lain. Itik pergi, tak kelik. Itik boleh air suka. Kak nak gorek baru kelik. Itik tengok cahaya matahari tu duk pacang, kaki dia kuning, baru kelik. Nabi Nuh pun marah ke itik. Lama lagi tak kelik, gelap baru kelik. Maka itik dibala oleh Allah tidak boleh terbang. Tak boleh terbang itik. Kena bala. Tak boleh terbang. Hak boleh terbang ada juga, hak ngerai. Ibu hak ngerai lama, rek ngerai lah sikit, rek ngerai lah kali. Tak, rek ngerai kali kak. Boleh terbang tu rek ngerai kali. Tu punya amak bapuk rapuk tu bi. Tak, bedih tetangga kita beruf. Itik ngerai ni perok koksi macam dulu dah. Lah ni pun. Kalau orang perok itik serati kak, atas tangganya bedih beruf. Tu punya amak bapuk rapuk. Jadi nak raya apa tu? Tak boleh terbang itik dibala oleh Allah. Tak boleh terbang itik kerana dimarah oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kerana dia ni buat kerja, cek lain tak kelik. Dia cek lain tak kelik. Habis. Maka banjir pun surutlah 10 Muharram, turunlah atas perahu, mendarat atas bukit Juhdi. Lalu makanan tak ada dah, ni boleh makan atas perahu. Ada lebih sikit sebanyak patak guni. Mu ada beras sikit, aku ada ubi, aku ada gandum, aku ada kacepo, aku ada nasi, ada gula. Capo boleh sekawah kaca suruh serah. Dah masuklah jadi bubur. Orang panggil surah. Bapa? Kerana wak hari 10 Muharram. 10 Muharram Arab panggil Ashura.
Asyura makna 10. Dah lekatlah nama koleh tu surah. Ha tu. Surah. Orang Kedah tak panggil surah, bubuk Asyura. Bubuk dulu dia kata. Dia pelik dia kan bubuk Asyura. Hak Arab bunyi nyak-nyak lagu dia. Dah, biarlah logat dia tapi bubuk Asyura. Tu. Kita panggil surah. Surah ni kalau wak nak makan saja tak apa. Tapi ingat perjuangan Nabi Nuh menyebar Islam 950 tahun, hak turut dia 40 kelami 80 orang. Dah, kita pun buat ingat perjuangan itu, kita pun niat nak jamu, nak makan, baca doa, boleh palo. Tapi kalau nak makan, kalau kira nak makan saja tak apa juga dah. Sehari tu rumah duk suruh-serah, tak Jumaat siapa kata-kata. Nak suruh-serah ni molek. Makan 2 keping dengung. Ini 2 keping dengung tak lagi. Yang mari tu 4 keping untuk nenek kita, 5 keping habis kelip padai lek betul. Lah ni sekeping pun tak. Tahu aku bodoh lagi perak suruh. Tak sih. Nak gawa dia aiskrim macam. Lah nak ayahkan taki bodoh. Tak sih suruh kata dia. Bodoh lah ni ke. Tapi tak apa kita buat ada pahala juga. Kerana niat berjamu-jamu sedekah. Tak. Surah bubu Asyura. Dibuatkan dia bulan ni lah 10 Muharram dan kita boleh makan betul keping dah. Itu alik tu buat alik ni buat boleh makan kejap lah. Dah. Surah ni. Dah. Tu dia. Buat dah majlis bacok buat dah baru ni. Hari Khamis kita ngajar hari Jumaat. Hari Khamis dia buat. Dah. Masjid Bukit Dam buat mari dulu. Awak belaka dah molek lah pakat buat. Nak makan baca doa. Tapi kalau demikian ni lah nak sedekah-sedekah, ingat perjuangan Nabi Nuh. Dah. Tu dia. Tapi kalau kita buat atas dasar nak makan saja boleh pahala juga. Tapi lebih-lebih lagi kita ingat perjuangan Nabi Nuh. Nak sedekah-sedekah tu. Tak. Nak sedekah-sedekah tu. Itu kelebihan. Mana bulan ni ada mana Asyura perjuangan kerana Nabi Nuh yang buat surah. Tak. Tu dia. Jadi itulah perkara-perkara yang berlaku di bulan Muharram ini. Tak. Kepada kita. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasil daripada hijrah Nabi memang ada manfaat dah. Dan hasil Nabi-Nabi saat ni pun dah sejarah-sejarah yang berlaku di bulan ni kita ambil iktibarlah kepada kita. Wallahu alam. Apa yang baik dari Allah, ya kurang kelemahan diri kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jama'an mashkura. Wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maghfura wa la taj'alna Allahumma fina wa la ma'ana syirk. Allahumma ya mukhrijaz zinnu yawma Ashura wa ya ghafiradz dhanbi Daud yawma Ashura wa ya kashifad durri Ayub yawma Ashura wa ya jami'a syamli Yaqub yawma Ashura wa ya khaliqad dunya yawma Ashura wa ya khaliqa ruhil a'zam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma Ashura wa ya najja Musa min Fir'aun yawma Ashura wa ya khaliqad dunya yawma Ashura wa ya kashifad durri Ayub yawma Ashura طول أمورنا ويصلح أجسادنا وحسن أعمالنا وقضي هوائجنا وعن الخير أقربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا خالق روح الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله.